Boleh kau cukur bulu putih atau guting? Cukur bulu putih. Cukur dah atau guting bulu putih. Apa boleh cukur boleh guting? Notah kerak. Notah kerak. Lepas tu berajak kena cukur, cukur bulu putih, bulu guting kena tu kena kerak. Dia kena kerak dak roh. Masalah hari kita nak cukur kepala, kita nak cukur kepala ya hari tu. Lepas tu dalam keadaan tu ia ada berlaku kemalangan, ada berlaku batik apa tu. Lepas tu ada itu di kepala, cuma berhajat kada kena cukur kepala nak berubah, tak apa cukur boleh. Atau gutu. Allah gutu banyak sungguh ada berubah tu bak main dak hiang ko. Cukur nak wiwi habis gutu kali. Cukur kerana tu apa? Ada pun kalau dak hek gapo ketina ya hari cukur kepala. Hari ketina ya hari. Lepas tu hari tengok keadaan. Ada hak sunat, ada hak makruh, ada hak aruf. Cukup pala tu hukum ayat ada hak makruh, ada hak sunat, ada hak aruf. Ada pun masalah bulu betih. Tengok cukup apa? Ya bulu betih ni tak ada masalah benda hak sunat cukup. Hanya hak sunat, benda-benda hak sunat di antaranya dah sunat kat kuku, tak sedara kuku banyak. Ada. Sunat cukup, sunat apa? Sunat cabut bulu betih. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia duk ngajar lah kalau nak murid ia kata sunat dah lah hadis raya baca hadis tu sunat masalah cabut lutiyah satu hari tu dia duduk di rumah dia tu dia suluh cumi dia duduk cukup lutiyah ya panjang dah makruh dia taruh hanya tu cukup lutiyah ya patut nak murid kelih anak murid dia tanya anak murid dia bahasa wanita tanya Syekh ada ayat masalah dalam hadis tu kata suruh cabut ulu tiak tak sunat cukur sunat cabut. Lepas tu kerana syekh dia tu ya kerana cukur tak cabut. Ya tak boleh cabut sakit. Dia rasa ya ada orang rasa tak boleh cabut dia sakit. Lepas tu bila tak boleh cabut sakit tu berhajat kepada kena cukur. Cukur. Lah supaya kita maya kan waktu pada tasyahud akhir tasyahud awal pun sebut tasyahud akhir. Lepas tu dia sunat kaki kita dia tengok tu mak kaki kita oleh kanan tu tak dia diri dia makan kaki tu. Lepas tu nak tak boleh tak sakit. Tak boleh apa? Tak kali. Ada pun waktu sujud tu wajib kaki kena tak kaki belah potong. Waktu sujud. Ada pun waktu baca tasyahud dia sunat kaki tak di tu. Tapi nak tak dari sakit. Maka sakit sunat tak di koleh. Kalau kita ni ya hilang khusyuk ni tu sakit ni. Tu hukumnya gitu. Ada pun masalah bulu betih. Maka guting kerana apa guting? Kerana ada lekat ke apa tak apa. Kalau tak ada gapo dia dah suruh. Dia suruh. Dia cukup apa belum putih ya. Cukup tujuan nak wi khalba. Nak yang ngalirah tu tujuan nak lebak, nak bubat nak lebak putih. Belum putih ya ketina tak say belum putih. Ketina tak say. Ketina ya dia tak oleh kat dah kalau pah bulu banyak-banyak ketina. Bulu banyak-banyak tak oleh kat ketina tu. Dia nak bulu tak ada lah pasal licin ketina tu. Hari atas bulu putih ada tu yang main. Seksi orang seksi. Sunat cabut dah, sunat cabut bulu tiak. Lepas tu sunat cukur bulu hari. Bulu le kain orang atas. Orang atas sunat cukur, ketina sunat cabut. Bulu hari ni bulu le kain. Ketina sunat cabut, orang atas sunat cukur. Hari nak taruh lama sampai 40 hari, setel waksar. Taruh lama, kena cukur. Tu kena cabut. Ada pun bulu tiak dia sunat cabut, dia tak sunat cukur. Lepas tu, Imam Syafi'i dia cukur. Apa dia sakit nak cabut oleh?